وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan, Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin Hajah boleh kenalkan diri dan dari mana? Nama saya Roslina binti Abdul Hayid. Saya berasal daripada Taiping, Perak. Masya Allah, ni daripada Taiping ke macam mana? Sepanjang Ramadan ni saya datang ke sini untuk berRamadan di sini. So sebulan puasa ni insya-Allah lah ada kat sini. Nanti dekat nak raya nanti baru balik Taiping. Masya Allah. Jadi Hajah, pastinya ini kali pertama Hajah sertai program khas Ramadan. Pasti Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan-Ramadan sebelum ni. Mungkin Hajah boleh ceritakan perbezaan pengalaman Hajah menuntut ilmu di sini. Sebenarnya dengan Nasyur Quran ni bukanlah pertama kali. Dengan Nasyur Quran ni masa PKP hari tu memang 2 tahun lah. Rasanya berturut-turut memang berbuka di sini dengan warga di sini. Selama lebih kurang sebulan jugalah, maksudnya 2 tahun 2 bulan lah kiranya kan. Tapi untuk program ini kiranya pertama kali. Saya difahamkan program ni dah berjalan selama 6 tahun. Tapi saya berkesempatan tahun ni sebab tahun-tahun yang sebelumnya mungkin saya bagi alasan lah, saya belum berpencen. Tapi sekarang saya dah berpencen 3-4 tahun dah. Tapi disebabkan saya ulang-alik typing ke Putrajaya, jadi kali ni saja kita ambil keputusan. Untuk Ramadan kali ni kita berpaksi pada satu tempat sajalah di sini. Jadi sebab itulah kita beri komitmen lah untuk berada di dalam program ni. Masya Allah. Walaupun sebenarnya menetap di Taiping, tetapi Ramadan ni Allah pilih untuk diisi Ramadan dalam program khas Ramadan bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kongsikan apa perasaan dapat sertai program seperti ini? Memang lain sangatlah rasanya. Sebab di Putrajaya ni sebenarnya kalau Ramadan ni memang meriah sangatlah. Berbeza sangat dengan tempat-tempat lain. Saya tak tahulah maksudnya kalau saya bandingkan dengan Taiping. Walaupun di Taiping, rumah saya betul-betul berhadapan dengan sebuah rumah pengajian yang dinamakan Baitul Quran. Di situ juga banyak pengisian. Tetapi di sini pengisiannya memang amat berbeza lah. Kerana cara talaki bertadarus di sini ialah menyelam sambil minum air. Maksudnya sambil kita bertadarus, sambil kita bertalaki, sambil-sambil tu Ustaz bertadabur. Bukan saja bertadabur, malah saya perasan Ustaz dia akan menyemak ada satu buku yang dirujuk. Maksudnya bukan setakat tadabur. Maksudnya dia beri setiap satu ayat tu manfaatnya, saranan-saranannya untuk kita amalkan. Kalau kita tak boleh amalkan semua ayat, sebab kita macam makcik lah, makcik tak faham kan. Tapi sekurang-kurangnya 1-2 ayat tu kita boleh nikan dalam diri kita lah. Misalnya macam semalam lah, malam saya ingat Ustaz memang terasa sangat-sangat. Jangan risau, dia kata, sebab kurniaan tu dia kata Allah yang punya, dia kata. Allah pula dia kata Allah akan berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi kita kena positif lah. Mungkin kita. Jangan kata mungkin bukan kita, tapi mungkin kita kan. Jadi kita kena grab lah. Masya Allah, subhanallah, memang terkesan dengan kata-kata syarahan daripada Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi Hajah, apa harapan Hajah? Mungkin Hajah boleh kongsikan harapan. Harapannya supaya pas ni Ustaz boleh masukkan dia untuk faham Al-Quran ni. Saya difahamkan Al-Quran ni ada kata dasar. At least lah dalam satu ayat tu. Ustaz memang ada bagi tapi tak banyak. Saya tengoklah sebab ini baru 6 hari kan. Saya pun tak pasti lagi. Letak situ kata dasar sebab ramai di sana, di luar sana yang belajar Al-Quran bukan setakat tajwid saja sebab nak memahaminya, dan cara yang paling senang ataupun mudah saya difahamkanlah untuk memahaminya ialah dengan kita mengenal kata dasar. Bagi satu-satu baris tu mesti ada satu ayat yang Ustaz nak terangkan kata dasarnya apa. Itu je saya punya saranan lah. Masya Allah Hajah. Subhanallah. Jadi Hajah, ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana belum merasai kelazatan dan kemanisan program khas Ramadan. Hajah rasa istimewa tak program ni?
Hajah first time datang berbanding Ramadan Hajah sebelum ni belum diisi dengan program sebegini. Jadi mungkin Hajah boleh kongsikan perasaan, kongsikan keistimewaan supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat di luar sana tertarik untuk sama-sama menyertainya pada Ramadan akan datang, insya-Allah. Memanglah kalau boleh nak ajak anak pula lepas ni, misal kata kan, nak ajak anak pula lepas ni, sebab macam makcik ada anak yang sedang menunggu panggilan untuk pergi U. Jadi mungkin belum rezeki dia, ada masa lapang kan. Jadi makcik memang rasa sepatutnya lah, bukan setakat orang-orang pencen ni, sebab makcik nampak ramai orang pencen kan. Jadi bagus sangatlah bagi yang muda-muda ni. Yang muda-muda ni eloklah join program ni. Masya Allah. Moga-moga lepas ni lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada majlis ilmu. Majlis yang mana Rasulullah SAW bersabda ni antara taman-taman syurga, insya-Allah. Lagi-lagi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Moga-moga Allah terus memilih kita menjadi ahli Quran, yang mana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya-Allah Hajah, apa akhir kalam daripada hati Hajah yang ingin disampaikan? Silakan Hajah. Akhir sekali ialah makcik terkesan sangat dengan cerita Ustaz semalam. Rasulullah dia kata dia tak terasa hati. Dia kata orang-orang Taif lempar dia dengan sampai menyebabkan dia berdarah, halau Rasulullah. Tapi Rasulullah akan terasa hati kalau kita meninggalkan Al-Quran. Jadi janganlah kita tinggalkan Al-Quran supaya Allah tak tinggal kita. Masya Allah. Moga-moga kita sentiasa berusaha menjadi seperti orang yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, sesiapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka lihat hubungan dia dengan Al-Quran. Jika dia mencintai Al-Quran, pasti dia mencintai Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Terima kasih Hajah. Ada yang ingin diperkatakan lagi? Hajah, jazakillah khairan jazak. Barakallahu fiik. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.